Sesungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi dan orang Nasrani, serta orang Sobi'in, sesiapa di antara mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhirat serta beramal soleh, maka bagi mereka pahala ganjarannya di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kebimbangan kepada mereka, dan mereka pula tidak akan bersedih. Dan ketika kami mengambil perjanjian setia kamu, semasa kami angkatkan gunung Tursina di atas kamu, sambil kami berfirman, terimalah Taurat yang telah kami berikan kepada kamu, serta amalkanlah dengan bersungguh-sungguh, dan ingatlah apa yang tersebut di dalamnya supaya kamu bertakwa. Kemudian sesudah itu kamu memungkiri perjanjian kamu itu. Maka kalaulah tidak kerana kurniaan Allah dan belas kasihannya kepada kamu, nescaya kamu menjadi sebahagian daripada golongan orang yang rugi. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui bagaimana buruknya akibat orang yang melanggar larangan pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kira yang hina, maka kami jadikan apa yang berlaku itu sebagai suatu peringatan bagi orang yang ada pada masa itu dan orang yang datang kemudian, dan suatu pengajaran bagi orang yang bertakwa. Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan supaya kamu menyembelih seekor lembu betina, mereka berkata, adakah engkau hendak menjadikan kami ini permainan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah daripada menjadi salah seorang daripada golongan yang jahil. Mereka berkata pula, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya Dia menerangkan kepada kami bagaimana sifat-sifat lembu itu. Musa menjawab, bahawasanya Allah berfirman, sesungguhnya ia seekor lembu yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, pertengahan umurnya di antara itu. Maka lakukanlah apa yang diperintahkan kepada kamu. Mereka berkata lagi, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya Dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Musa menjawab, bahawasanya Allah berfirman, sesungguhnya ia seekor lembu betina yang berwarna kuning tua, lagi menggembirakan orang yang melihatnya. Mereka berkata lagi, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya Dia menerangkan kepada kami lembu betina yang mana satu, kerana sesungguhnya lembu yang dikehendaki itu masih samar kepada kami, dan jika diizinkan Allah, kami akan mendapat petunjuk untuk mencari dan menyembelih lembu itu. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman, sebenarnya ia adalah lembu betina yang tidak pernah digunakan untuk membajak tanah serta tidak pula untuk menyiram tanaman. Ia juga tidak cacat dan tidak ada belang pada warnanya. Mereka berkata, sekarang barulah engkau dapat menerangkan sifat-sifatnya yang sebenar. Maka mereka pun menyembelih lembu yang tersebut, dan mereka hampir-hampir tidak dapat melakukannya. Dan ketika kamu membunuh seorang manusia, kemudian kamu tuduh-menuduh sesama sendiri tentang pembunuhan itu, padahal Allah tetap menzahirkan apa yang kamu sembunyikan, maka kami berfirman, pukullah si mati dengan sebahagian anggota lembu yang kamu sembelih itu. Mereka pun memukulnya, dan ia kembali hidup. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati dan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya supaya kamu berfikir.